Kadang aku post yang main muzik kan, ataupun aku postkan kata-kata ke apa ke. Kalau aku punya yang mana agresif tu, cerita tu macam korang tak apa berani nak like ke, nak apa react ke, korang masuk lah dekat main gitar tu. Like je dah lah, tak payah tulis-tulis apa lah. Aku tahulah korang ikut, korang follow. Tapi sampai kadang aku bawa motor, kadang aku bawa kereta, yang itu pun korang tak boleh nak like, tak boleh nak react. Aku nak, bukan pasal aku suka korang react tu, aku nak seronok tu, aku nak tahu korang ikut ke tak ikut. Tu je. Kalau bak yang itu pun korang tak ikut, simpan berapa lagi, belah lah korang ni. Duduklah dengan kebodohan korang tu, duduklah dalam kejahilan korang tu. Satu hari esok anak cucu korang jadi orang hanyut esok, baru korang nampak muka aku. Aku bukan nak sumpah tapi kalau macam ni punya keadaan, kau tengoklah. Apa masalah bangsa apa, ada siapa nak bela? Kalau tempat Cina, wakil rakyat dia orang pergi pertahankan. Tempat Melayu, kita akan tentang tanpa wakil rakyat kita ke siapa ke pembela, tak ada. Aku nak bagi korang nampak, korang buat tak nampak, bye-bye lah. Kita jumpa lah dekat syurga ke neraka ke, tak kira lah, tapi di akhirat lah. Assalamualaikum semua. Lepas ni memang aku kosong lah friendly aku lah. Mana yang aku rasa pernah, aku rasa kalau aku dah biasa tengok nama naik-naik, aku takkan buang lah, simpan lagi lah. Maksud dia bukan yang konten-konten macam kalau aku cerita pasal polis ke, pasal sultan ke, pasal raja ke apa, korang tak berani nak masuk, tak apalah, aku faham. Tapi kalau buat aku hantar main gitar, bawa motor, buat-buat lagu-lagu, nyanyi-nyanyi apa ke, background, drive-drive, korang ada masuk nama korang tu, okey lah lagi. Aku masih simpan lagi lah. Pasal aku tahulah korang ikut aku, korang nak tahu cerita tu. Ini langsung tak tahu apa. Selamat petang, selamat malam FB Pro. Salam FB Pro. Hidup ini perjuangan. Perjuangan apa korang punya perjuangan? Diam lah.